Ulanzi D200H bukan sekadar dock tapi satu desk hub dengan fungsi makro untuk kawal workflow. Bila Ulanzi hantar produk ni untuk aku review, sebenarnya aku dapati yang ada banyak benda yang aku boleh cerita, daripada benda yang basic sampailah benda yang advance. Jadi nak buat semua benda dalam video pendek ni memang tak boleh. Jadi aku akan beranggapan yang korang dah ada basic understanding apakah itu Stream Deck. By the way, semua pendapat dalam video ni adalah pendapat aku sendiri. Pertama sekali, port yang ada, 2 Type A dengan 2 Type C. Jadi korang boleh sambungkan berbagai peripherals korang, termasuk dengan thumb drive, mouse dan sebagainya. Yang dekat tengah-tengah, 100W PD fast charging port. Ada juga micro dan SD card reader. Selain daripada gabungkan semua benda tu untuk dijadikan sebagai hub, dia juga datang dengan butang makro yang boleh di-custom. Makro ni boleh guna dalam berbagai senario. Bila korang first on, by default dia akan bagi butang-butang untuk kawal media. Macam korang tengok ikon ni, boleh mute, tinggikan volume, turunkan volume dan tukar track. Kalau korang nak customize, download je Ulanzi Studio. Sekarang korang anggap diri korang streamer. Macam aku banyak guna OBS Studio dan TikTok Live Studio. Dua-dua ni dah ada plugin sendiri, jadi korang hanya perlu install dan drag and drop sahaja. Sekarang bayangkan korang video editor pula. Ada profile untuk Adobe, DaVinci Resolve dan yang aku percaya paling ramai orang guna, CapCut. Kalau contoh dengan CapCut Profile ni, dengan satu tekan aku boleh splitkan video, full screen, go next frame, cut, paste, delete, undo, you name it. Untuk gaming pun tak dilupakan. Pada waktu aku recording ni ada profile untuk Wukong Black Myth dengan Helldivers 2. Dan siapa-siapa yang main game ni akan tahu, untuk menggunakan skill-skill tertentu, dia perlukan ada beberapa input dia. Tetapi dengan hub ni, satu kali tekan, skill tertentu akan keluar. Dekat marketplace ni ada berbagai plugin yang korang boleh explore. Dan kalau korang nak check out, korang boleh download dulu secara percuma dan tengok sendiri. Semua plugin dan profile ni akan terus update sebab ada page di mana community boleh upload. Oh ya, kalau korang cari icons, ada juga tab yang korang boleh download. Kalau korang power user dan nak set makro sendiri, boleh ke? Semestinya boleh. Yang ni adalah fully customizable. Build quality dia agak nice dengan aluminium di atas, memberikan feel yang agak solid. Secara keseluruhan, kalau korang streamer, content creator, editor ataupun heavy workflow user, dengan harga retail RM299, hub ni memang sangat-sangat sesuai. Terutama sekali disebabkan dia ada berbagai port, termasuk dengan port untuk SD card dan juga micro SD.